Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk persembahan untuk subjek EDUP 2132 iaitu profesionalisme keguruan. Nama saya Zaid bin Syuaib. Nombor angka giliran saya 2024 182 2390 103. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dulu kepada pengenalan. Okey, kita tengok kepada definisi etika. Okey, etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethnos yang bermakna watak atau adat Islam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat mentarifkan etika adalah satu ilmu, bukan prinsip-prinsip akhlak atau moral. Yang kedua, prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Etika merujuk kepada suatu perbuatan standard of conduct yang memimpin individu dalam melakukan sesuatu sama ada benar atau salah. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup seseorang, hidup seseorang individu maupun masyarakat yang baik dan biasa diamalkan. Kebiasaan ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan kemudian menjadi kaedah, peraturan atau norma yang diajar dalam masyarakat. Etika turut difahami sebagai ajaran yang mengatur perilaku manusia sama ada melakukan perintah yang harus diikuti maupun larangan yang harus dihindari. Imam Ghazali rahimahullah, seorang tokoh pemikir Islam, menyatakan etika sebagai akhlak yang mempunyai pengertian yang sangat luas dan mencakupi segala aspek kehidupan. Etika berkait rapat dengan sikap dan tingkah laku seseorang individu terhadap Tuhannya, sesama manusia dan antara manusia dengan alam. Konsep etika juga berkait rapat dengan nilai. Nilai merupakan satu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan ukuran atau standard untuk membuat pengadilan dan juga pemilihan berkaitan tindakan serta maklumat tertentu. Hal ini kerana dalam proses pemilihan sesuatu perkara, setiap individu dipengaruhi oleh sistem nilai, etika, minat serta pengalaman. Oleh itu, perlu difahami juga bahawa etika turut tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat kerana persoalan etika adalah satu komponen sosiopolitik yang mencorakkan dasar awam. Okey, tadi kita dah tengok apa itu definisi etika. Jadi kita nak tengok pula apa maksud etika keguruan. Okey, so etika keguruan ni adalah tingkah laku tanggungjawab guru terhadap profesyen keguruannya kepada murid, ibu bapa, masyarakat, negara, rakan sejawat dan juga dirinya sendiri. Okey, jadi etika keguruan ni mempunyai 6 prinsip. Okey, 6 prinsip dalam kod etika keguruan. Okey, yang pertama adalah prinsip kesaksamaan. Okey, yang kedua adalah prinsip keterbukaan, yang ketiga adalah prinsip kerahsiaan, dan yang keempat adalah prinsip kesetiaan, yang kelima adalah prinsip ketekunan, dan yang terakhir, yang keenam adalah prinsip mengelakkan konflik kepentingan. Okey, baiklah. Jadi tadi kita dah tengok 6 prinsip kod etika keguruan. Jadi kita nak tengok pula apa kepentingan kod etika keguruan ini kepada seorang guru. Okey, yang pertama adalah mengawal tingkah laku, tindakan, amalan dan tanggungjawab profesyen. Ini selaras dengan profesyen keguruan. Yang seterusnya, yang kedua, meningkatkan tahap profesionalisme guru sebagai suatu perkhidmatan yang berhikmah dan berkualiti. Yang ketiga, menjaga nama baik dan memelihara imej profesyen keguruan supaya sentiasa dipandang mulia dan dihormati. Yang keempat, mempertingkatkan kualiti profesionalisme keguruan dan menjadikan bidang pendidikan sebagai satu profesyen yang dinamik dan progresif. Dan yang terakhir, kepentingan kod etika keguruan adalah memastikan misi dan wawasan pendidikan negara dilaksanakan. Okay, tadi kita dah tengok kita dah tahu apa itu etika keguruan, etika dalam keguruan. Okay, seterusnya kita nak tengok pula kepada kes-kes yang melibatkan salah laku
guru. Okey, kes-kes yang melibatkan salah laku guru. Yang pertama adalah kes kecuaian guru. Okey, kes kecuaian guru ni adalah, nama kes dia adalah Zazlin Zahira Haji Kamaruzaman, dan satu lagi lawan Louis Mary Newby RT Ambrosi, lelaki J Ambrosi dan lain-lain pada tahun 1994. Okey, mahkamahnya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Okey, tarikh keputusan adalah pada 23 September 1994 dan hakim yang mengadili ataupun yang menghakimi kes ini adalah Mukhtar Sidin. Tengok kepada latar belakang kes terlebih dahulu. Okey, kes ini melibatkan plaintiff pertama iaitu Zazlin Zahira Haji Kamaruzaman, iaitu seorang murid yang berumur 7 tahun. Okey, yang kedua adalah plaintiff yang kedua iaitu bapa kepada plaintiff pertama. Okey, dan seterusnya yang ketiga adalah defendant. Okey, mereka mempunyai 3 defendant utama, iaitu defendant pertama merupakan seorang guru muzik, defendant kedua merupakan guru besar, dan yang defendant yang ketiga merupakan kerajaan Malaysia. Okey, apa kesalahan yang dilakukan oleh guru muzik ini adalah kesalahan melibatkan kecederaan tangan semasa kelas muzik. Okey, yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Taman Selayang, Selangor. Okey, baiklah, tadi kita dah tengok latar belakang kes. Sekarang kita tengok pula tuntutan dan isu utama. Okey, kronologi dia adalah plaintiff mendakwa defendant pertama cuai kerana tidak memberikan arahan yang cukup sebelum aktiviti, tidak memberikan amaran agar murid tidak berlari atau menolak-nolak, dan yang ketiga adalah tidak menyediakan penyelidikan yang mencukupi untuk mengelakkan kemalangan. Okey, yang kedua adalah menuntut ganti rugi atas kecuaian defendant. Okey, so ini adalah 2 tuntutan dan isu utama dalam kes ini. Okey, seterusnya kita tengok pula apa keputusan mahkamah. Okey, keputusan mahkamah, mahkamah mendapati tiada kecuaian oleh defendant pertama. Okey, iaitu guru muzik itulah. Okey, yang kedua, guru telah memberikan arahan keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Okey, plaintiff mungkin tidak mendengar atau tidak mengingati arahan sebab plaintiff adalah seorang murid darjah 1. Okey, yang seterusnya, yang keempat, guru hanya bertanggungjawab untuk langkah keselamatan yang munasabah. Okey, yang seterusnya, tuntutan plaintiff ditolak dan kos diberikan kepada defendant. So, kes ini defendant tu menanglah kes ini. So, bukan memihak kepada plaintiff. Jadi pengajaran yang kita dapat ambil dari kes ini adalah yang pertama, sebagai seorang guru, menjadi tanggungjawab guru dalam menjaga keselamatan murid. Okey, jika berlaku apa-apa terhadap murid di dalam waktu PDP ataupun waktu guru perlu ada dalam kelas, tu ia menjadi tanggungjawab cikgu itu untuk menjaga keselamatan murid. Okey, yang kedua, arahan dan pengawasan dalam aktiviti sekolah. So, sebagai seorang cikgu atau sebagai guru perlu memberikan arahan serta mengawasi setiap gerak-geri muridnya agar tidak berlaku kemalangan yang tidak diingini. Yang seterusnya, yang ketiga, kehakiman dalam kes kecuaian di sekolah. So, kes ini menjadi sumber rujukan kepada kes-kes kecuaian yang berlaku di kalangan guru. Okey, yang keempat, kepentingan memahami duty of care. Okey, ini sangat penting sebagai seorang guru supaya dapat menghindari perkara-perkara buruk dari terjadi. Yang kelima, yang terakhir, perlindungan undang-undang kepada guru. So, jadi dengan berlakunya kes begini, ia akan merugikan kepada guru-guru dalam melindungi ataupun menjaga hak undang-undang kepada seorang guru. Okay, kesimpulan yang boleh dibuat daripada kes ini adalah yang pertama, guru tidak boleh dipersarahkan secara automatik atas semua kemalangan. Okey, jadi segala ataupun setiap kemalangan yang berlaku ataupun insiden yang berlaku di dalam sekolah bukanlah menjadi ataupun guru tidak boleh dipersalahkan 100%. Perlu melihat dari semua aspek supaya kita dapat tahulah kemalangan tu berlaku macam mana. Adakah ia menjadi kesalahan
cikgu ataupun murid itu sendiri yang tidak mendengar arahan guru. Okey, yang kedua, mahkamah mengambil kira sama ada langkah keselamatan munasabah telah diambil. So kat sini mahkamah pun dia tidak sewenang-wenang ataupun tidak semudah-mudah untuk menjatuhkan hukuman. Dia perlu melihat daripada pelbagai aspek, daripada pelbagai sudut untuk menjatuhkan hukuman. Jadi apabila dalam kes ini mahkamah melihat guru telah memberikan arahan yang munasabah, maksudnya yang munasabah tu maksudnya guru memberikan arahan yang boleh murid lagi satu faham. Okey, murid jadi satu faham. Jadi apabila berlaku kemalangan, kita tengok pula sama ada benda tu menjadi kesalahan guru ataupun menjadi kesalahan murid tu. Yang terakhir, kes ini menjadi rujukan bagi kes kecuaian di sekolah. Okay, so jadi kes ini menjadi kes rujukan lah jika ada kecuaian-kecuaian yang berlaku di sekolah. So dia akan refer kepada kes ni. Okey, sebelum kita melihat kepada kes, kita tengok dulu apa itu definisi gangguan seksual. Okey, gangguan seksual bermaksud sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal, atau sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal, keadaan atau akan menyebabkan seseorang yang waras berasa tersinggung, terhina atau terugut. Okay, ini menurut Jabatan Perkhidmatan Awam 2019. Okay, seterusnya, perlakuan, keadaan ataupun perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan seksual. Okay, ada 5. Okay, ada 5 perlakuan, keadaan dan juga perbuatan yang kita boleh anggap dia sebagai gangguan seksual. Yang pertama adalah gangguan secara fizikal. Okay, maksudnya di sini gangguan secara fizikal ini adalah mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa, memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium, menjilat dan atau meraba. Okay, so ini adalah dari segi gangguan secara fizikal lah. Seterusnya, gangguan secara lisan. Okay, penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian atau mengajukan soalan secara seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. Okay, so ini adalah gangguan secara lisan. Seterusnya, yang ketiga, gangguan secara isyarat. Okay, apa yang dimaksudkan dengan gangguan secara isyarat adalah sikap atau perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan untuk berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat yang lain. Okay, seterusnya, gangguan secara visual. Okay, menghantar nota surat, email elektronik ataupun email, short messaging system SMS, multimedia messaging system MMS, gambar iaitu foto, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsur seksual yang diedarkan menerusi media elektronik, blog, vlog atau platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter atau apa-apa aplikasi. Yang seterusnya, yang terakhir, gangguan secara psikologi. Okey, perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual. So itu adalah 5 perlakuan, keadaan ataupun perbuatan yang kita boleh kategorikan sebagai gangguan seksual. Okey, jadi tadi kita dah tengok definisi jenis-jenis ataupun apa yang kita boleh kategorikan dia sebagai gangguan seksual. Jadi sekarang kita tengok kepada kes pula. Okey, nama kes ini adalah Fazil bin Sulaiman versus pendakwa raya dan satu lagi rayuan. Okey, mahkamah jadi Mahkamah Tinggi Shah Alam, tarikh keputusan 22 September 2020, hakim iaitu Zulkifli Bakar. Okey, baiklah, latar belakang kes. Kita tengok latar belakang kes. Perayu adalah Fazil bin Sulaiman, merupakan seorang guru. Kesalahan yang dilakukan adalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Okey, mempunyai bilangan pertuduhan sebanyak 9 pertuduhan. Okey, iaitu 3 kes Seksyen 14/A
Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. 6 kes iaitu kes seksyen di bawah seksyen 354 Kanun Kesihsataan. Okey, lokasi di Sekolah Rendah Datuk Maharaja Lela, Kuala Selangor. Okey, keputusan Mahkamah Session. Okey, keputusan Mahkamah Session menjatuhkan bahawa perayu iaitu seorang guru tadi mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan. Okey, hukuman yang dijatuhkan adalah penjara 5 hingga 8 tahun untuk setiap kesalahan, sebatan bagi setiap kesalahan, dan juga hukuman penjara berjalan serentak iaitu berjumlah 10 tahun. Prinsip undang-undang yang ada di dalam kes ini adalah yang pertama, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah Seksyen 14 Kurungan A, Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Yang kedua, Seksyen 16, Hukuman Tambahan bagi Kesalahan Berulang. Yang seterusnya, Seksyen 26, Kaunseling Pemulihan Wajib. Yang seterusnya, Seksyen 27, Pengawasan Polis Selepas Pembebasan. Kanun Kesihsataan. Yang kedua adalah Kanun Keseksaan di bawah Seksyen 354 kesalahan, iaitu kesalahan mencabul kehormatan. Yang ketiga di bawah Kanun Tata Cara Jenayah, iaitu Seksyen 289 Kurungan C, larangan sepatan bagi individu berusia lebih 50 tahun kecuali kes tertentu. Kita tengok pada rayuan kes. Okey, perayu membuat rayuan, iaitu rayuan untuk mengurangkan hukuman. Okey, pendakwa raya pula memberi rayuan silang untuk meningkatkan hukuman. Okey, setelah perayu membuat rayuan, kita tengok pula kes keputusan di Mahkamah Tinggi. Okey, yang pertama, hukuman tidak boleh berjalan serentak kerana melibatkan mangsa berbeza. Yang kedua, sebatan untuk 6 pertuduhan diketepikan kerana perayu berumur lebih 50 tahun. Yang ketiga, hukuman penjara dikurangkan untuk beberapa kes. Yang keempat, hukuman penjara berjalan secara berturutan. Yang kelima, perintah kaunseling pemulihan dan pengawasan polis selama 2 tahun. Hukuman akhir adalah 18 tahun penjara dan 11 sebatan. Okey, pengajaran yang kita dapat ambil dari kes ini adalah yang pertama, hukuman berat bagi jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Okay, seperti yang kita tahu, kanak-kanak di Malaysia memang dilindungi di bawah Akta Kanak-kanak 2017. Jadi sebagai seorang guru yang baik, kita perlulah menjaga kita punya profesi keguruan itu dengan tidak mengambil kesempatan terhadap anak-anak murid kita. Okay. Yang kedua adalah guru dan pendidik mesti menjaga amanah dan kepercayaan. Okay. Sebagai seorang guru, guru merupakan ibu bapa kedua selepas ibu bapa kedua murid-murid. Okay. Anak murid dia lah. Jadi sebagai seorang ibu bapa kepada muridnya di sekolah, jadi kita kena jagalah kita punya amanah yang telah diberikan oleh ibu bapa sebenar murid kepada kita. Okey, yang ketiga, hukuman harus bersifat pencegahan, menghukum dan pemulihan. Okey, so hukuman yang dijatuhkan kepada guru ni tadi, guru yang melakukan kesalahan ini, dia bersifat kepada pencegahan, iaitu kita nak cegah daripada berlaku lagi. Menghukum, kita nak bagi hukuman kepada dia supaya dia tak ada buat lagi. Seterusnya kita bagi pemulihan dekat dia, okey, supaya mungkin guru tadi mengalami masalah-masalah yang tertentu. Jadi apabila ada pemulihan tu, mungkin dia boleh memberi kesembuhan kepada masalah yang dihadapi. Okey, yang seterusnya, yang keempat, perlindungan terhadap hak kanak-kanak sebagai mangsa. Okay, macam saya cakap tadi, yang kanak-kanak ini dilindungi di bawah Akta Kanak-kanak. Jadi kita perlu mengambil cakna lah agar perkara-perkara seperti ini tidak berlaku di dalam sekolah. Yang seterusnya, yang terakhir, kepentingan pemantauan dan pengawasan selepas pemenjaraan. So daripada kes ini, kita dapat tengok yang walaupun dia dah bebas, tapi dia still di bawah pemantauan polis dan juga pengawasan polis selepas penjara. Okey. Kesimpulan daripada kes ini adalah yang pertama, mahkamah mengambil tindakan tegas terhadap jenayah seksual kanak-kanak. Okey.
Yang kedua, hukuman yang lebih berat bertujuan melindungi masyarakat dan memberi amaran. Okey, yang ketiga, kes ini menjadi rujukan penting dalam undang-undang jenayah seksual kanak-kanak. So, ini adalah kesimpulan yang kita dapat concludekan ataupun yang kita dapat simpulkan, di mana kanak-kanak ini dijaga di bawah, dilindungi oleh Akta Kanak-kanak. Seterusnya, hukuman yang diberikan itu setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Okay, ini untuk memberi orang kata memberi amaran ataupun nak melindungi, melindungi kanak-kanak ini daripada diambil kesempatan dan sebagainya. Seterusnya, kes ini juga menjadi rujukan penting bagi dalam undang-undang jenayah seksual kanak-kanak.